Saya record produk ni. So nanti siapa-siapa yang nak buat video produk tu, awak boleh record video produk depan mata, video real 10 saat. Awak record untuk awak ambil dia punya angle apa semua. Macam saya buat ni lah. Tengok ni. Ni saya buat. Okay, ambil angle semua. Dengan teknik storyboard, kita dapat hasilkan video macam ni. Ni guna suara saya, guna suara saya. Lepas tu awak komen, lulus ke tak lulus yang ni? Piknik layan apa paling senang? Sabar jap. Okay, awak komen lulus ke tak lulus 3, 2, 1 and action. Piknik layan apa paling senang tapi sedap? Rendam dengan air panas, 2 minit je. Wah, bau kari kau terangkat. Rasa kari sedap kau. Piknik lagi kau? Grab sekarang. Oh. Tepuk tangan sikit. Mana sound effect? Ni dia. Oh. Ilmu abang terbaik dan terima kasih kongsi ilmu. Thank you. Ni semuanya, ilmu ni semua memang untuk kita kongsikan, betul tak?